Assalamualaikum. Panas ni hari ni. Rasa macam tak mau masak. Kita kena pergi kedai kecil. Jom pergi kedai kecil nasi dulu. Sekarang? Serius? Jom. Sama-sama sini. Jadi ke? Sini kan? Mari sama. Pergi kedai ke? Pergi kedai. Sini tadi. Sini. Ni encik ni yang kedua. Okey. Cikgu rasa hari ni cikgu nak buat sup sayur. Boleh tak awak semua rekomenkan 2 bahan untuk buat sup sayur? Apa bahan yang ambil tu? Kalau dekat kedai ni kira-kira kedai ni ada cili. Ada cili, ada kiri, ada jagung, sodok tu. Betul, cikgu nak 2 je. Sebab cikgu rasa cikgu nak makan 2 sayur je. Yang ni cikgu dah ada kat rumah. Cikgu tak nak makan 2 sayur. Cikgu kena makan cili, cikgu. Cili okey, cili. Lagi satu. Carrot. Mahal je carrot. KYC ni mahal. Okey, cili dengan carrot. Kalau ni macam ni cikgu nak bayar. QR, benda QR tu. Mesti Tapi dia tulis ni harga. Dia tulis harga. Cikgu kira sendiri. Kita kena buat apa kalau kita dah nampak dua barang, pasti kita nak bayar. Kena tambah. Kita bagi duit. Lepas tu kita ambil, kalau ada baki, ambil baki. Dapat baki. Tapi sebelum tu kita kena kira duit. Kira duit, tanya berapa ringgit. Dengan tambah. Betul. Kalau kita tambahkan nilai pagi tu kita bayar. Okey, semua boleh duduk balik. Terima kasih. Okey, murid-murid semua, jadi hari ini seperti yang saya buat tadi, kita akan berbelanja sambil menambah nilai wang. Menambah 2 nilai wang. Okay, kita akan belajar menambah 2 nilai wang. Sekarang ni, sebelum kita mulakan balik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu rasa kita kena pikat balik duit yang kita dah belajar. Okay, seorang boleh ambil satu. Wow, ni apa cikgu? Itu adalah dompet. Jadi kamu semua boleh buka dompet. Oh, wow. Ya. Sekarang jangan buat apa-apa dulu. Sampai dulu. Okay, sekarang cikgu nak kamu keluarkan duit RM1. Keluarkan duit RM1. Tunjuk kat cikgu mana ada RM1. Ya, saya nak dulu. Okay, dah punya betul? Saya. Semua orang betul. Bagus, semua betul. Okay, second cikgu nak kamu keluarkan duit RM10. Okay, betul. Cepat Izzat, cepat. Ya, betul, RM10. Baik. Tak khabar. Kamu semua, bagus kamu semua ingat apa yang kita dah belajar sebelum ni. Cikgu akan bawa kamu untuk bagaimana kita menambah nilai wang. Okay, sekarang kamu tengok dekat kamu punya apa tu? Dekat kamu punya dompet tu ada 3 section ni kan? Sama tak rasa dompet kamu ni? Sama kan? Okay. Jadi kita akan bermain satu permainan yang macam cikgu buat tadi lah. Kita akan panggil seorang-seorang untuk cuba macam ni kita buat. Sebelum tu cikgu demonstrasi dulu. Okey. Contohnya macam tadi cikgu ambil apa? Barang. Carrot. Barang apa cikgu ambil? Sayur. Lada. Sayur. Lada dan juga
Lobak. Sekarang, ledger ni berapa ringgit? Satu. Berapa? RM1. Okey. Apa tu? Lobak berapa? 10. Okey. RM10. Sekarang, sebelum kita menambah, kita kena tulis dulu apa tu? Kita kena sesuai nilai dia dan juga kita kena tulis operasi dia dulu. Jadi, barang pertama yang cikgu ambil tadi cili RM1. Jadi 1.00. Masa cikgu ambil 10 untuk carrot kan? Betul. 1.00. Seperti yang cikgu dah ajar, kita kena buat bentuk apa? Nama-nama bentuk lazim. Betul. Bentuk lazim kita mulakan dengan awal 2 operasi kita kiri. Kemudian kita ambil 1.00 tambah dengan 10.00. Jadi kita kira daripada kanan ke kiri. 0 tambah 0. Kosong tambah kosong ni? Kosong juga. 1 tambah kosong? 1 tak tambah apa? Jadi apa? 1. Jadi jumlah yang perlu cikgu bayar tadi adalah berapa ringgit? Jadi jumlah yang perlu cikgu bayar tadi berapa? 11. Macam mana sebut? 11 ringgit Malaysia. Bila mana yang sama? 11 ringgit Malaysia. Okey, sekarang jom kita main jual-jual. Jom kita main beli-beli. Cikgu sebagai penjual, awak sebagai pembeli. Okey. Sekarang ni kita sama-sama lah. Okey, kamu semua boleh datang ke depan, ke sini. Kita sama-sama tengok. Bawa sekali dompet kamu. Beli apa? Apa je kamu nak beli kat sini kamu boleh. Beli je. Beli je ni. Baru bisa tu. Okey. Pelan. Sabar je. Aduh saya. Namanya sila sabar. Damian dulu boleh. Kalau tak sama nak masak. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu cakap saya beli, cikgu akan pusing beli ni dan kamu kena ambil barang tu untuk apa yang kamu nak beli ni. Tak boleh pilih lah cikgu. Tak boleh pilih. Dia untuk menguji kamu semua. Okey. Cakap saya beli. Saya beli. Sudah beli. Okey. Ya, awak beli apa yang pertama? Cili. Okey, awak ambil cili satu. Satu je. Satu je. Okey, lagi satu. Lagi satu. Cili. Saya beli Lobak merah. Okey, awak ambil dia. Okey, awak boleh duduk balik kat tempat awak. Kita pergi ID dah. Okey, awak. Saya beli Lobak merah. Ambil saja lobak merah. Okey, lagi satu. Lagi satu. Tak ada. Awak. saya beli kau makan cabai. Saya pedas. Okey, awak isi.
sama dengan saya lah. Oh, masak apa diorang ni? Ya, boleh video boleh. Ya, kan saya punya apa? Okey, Izzat, awak kan? Saya nak beli pen masak. Aduh. Ya, ada tu. Ya, ya. Okey, satu lagi. Saya nampak saya nak beli pen masak. Ya. Okey, pen masak tadi. Okey. Terima kasih lah pen. Okey, boleh duduk ya. Okey, sekarang kamu semua kamu semua nampak tak harga-harga ini? Kamu semua nampak harga. Okey, sekarang cikgu nak kamu kira berapa jumlah yang perlu kamu bayar pada cikgu atas pembelian kamu. Tak boleh ada cikgu. Boleh tulis. Serahkan kami. Saya lihat function. Cikgu saya tak ada langsung. Kena letak unit ke cikgu? Kena letak ini. Dengan belajar nilai wang sekarang. Kalau tak dia jadi perpuluhan. Jauh dia punya situ. Lepas kamu dah kira, kamu datang kat cikgu, kamu bayar apa yang kamu jumlah yang kamu perlu bayar kat cikgu tu. Baik cikgu. Kamu ada dekat sini balik. Bawa je barang. Sini RM1 dan juga robot RM10. Okey, betul. Kamu keluarkan RM11 bagi kat sini. Siap-siap keluarkan duit. Berapa yang kamu perlu bayar kat situ? Okey, terima kasih. Ini saya bagi tadi. QR mana dia? Cikgu QR mana? Ada telefonku. Guna kad boleh cikgu? Guna kad sekali. Ada cikgu. Kamu kan masih berumur. Ayo cikgu. Cikgu tak kena bagi balik cikgu. Tak boleh ambil. Kenapa nak beli? Jual ke dia? Saya dah sedangkan ada. Mana RM10? Sekarang awak RM10 lagi berapa nak kena? Satu. Okey, betul. 9. Okey. Oh, tak. Saya ke? Okey. Mana jalan kerja kau? Jalan kerja. Sampai awak ke? Okey, betul. Saya bayar kat situ. Ini RM20, RM5 betul dah. RM5 dengan RM5 je cikgu. saya jual. Okey, semua boleh duduk. Kamu semua bagus, kamu semua dah faham bagaimana konsep tu. Jadi, kamu semua tepuk tangan. Jadi kamu Nak beli bola. claim nanti. Awak puasa kan? Bagus ke? Okey. Sebelum ke, kamu boleh teruskan kamu nak buka ke dompet sama tu boleh. Cikgu akan agihkan duit SIM. Lepas ni kita akan buat penambahan duit SIM pula ya. Wah. Itu saya nak warna jago tu boleh? Boleh. Warnakanlah. Dia suka. Dia suka warna tu.
tak kena bakar tu dia akan bintang. Okay, semua dah dapat duit cili yang cikgu bagi kan? Dapat. Okay. Jom kita main kuis menambah duit cili. Tak boleh cikgu bagi. Semua nampak eh? Semua nampak? Cili. Apa yang saya cakap? Keluarkan pengiraan. Okey, kamu selesai dah di cili dari cikgu bagi dia? Okey, sekarang dah bersedia? Kira sama-sama. Satu, dua, tiga. Okey, sekarang 20 sen tambah dengan 10 sen. Cikgu nak tengok kamu keluarkan 20 sen dengan 10 sen. Ni cikgu. Okey, betul. Okey, betul. Okey, sekarang ni kamu boleh guna papan kamu untuk kamu kira berapa jumlah dia. Betul juga. Kamu boleh kira. Nah, boleh kasihkan. Ingat tak cikgu ajar ni tu, kalau duit sen kita mulakan depan dia dengan apa? Kosong. Okey, siapa yang berani untuk menekan jawapan dia kat depan? Okey, Izzat, silakan ke depan dan pilih mana jawapan yang awak dapat pilih. Adakah betul atau salah? Ini nak pakai ni dulu. Saya fikir kalau ada sikap. Ini tak bagi. 1, 2, 3. Okey, betul. 30 sen. Okey, baik. Yang lain semua dapat 30 sen tak? Tunjukkan cikgu. Tunjukkan cikgu mana awak dapat 30 sen tu. 2 sen. Okey, bagus. Semua pandai. Jadi dah saya cikgu. Okey. Saya dah ni atas. Apa tu? Okey, sekarang kita pergi ke yang seterusnya. Duit 50 sen dan juga duit 10 sen. Tak payah, pandang. Jangan pandang. Okay. Semua dah selesai padam kan? Dah.
Macam ni cikgu cakap tadi, keluarkan dulu 50 sen dan 10 sen terlebih dahulu sebelum awak buat. Dah main tak kena kata lah. Keluarkan dulu. Ya. Cikgu nak check dulu betul tak awak 50 dan 10 sen. Nanti kau awak tahu kira je kan. Awak tak kena apa? Duit. Dia dulu. 50. Awak kira. Orang tengok orang ni. Saya tak tahu. Awak tak tahu. Tak bagi dia lagi. Cara boleh kira dia. Sebagai function. Cikgu kata saya hai. Masih. Okey. Cikgu tengok semua dah siap Okey, siapa yang nak volunteer ke depan? Tekan. Saya. Okey, Damia. Sila. Nak bawa di sini ke? Boleh. Tunjuk kat sini. Boleh. Kawan-kawan tengok kawan-kawan. Semua beri perhatian kat Damia. Tengok dia punya jalan kerja dia. Okay, betul tak? 50 tambah dengan 10 sen. Nilai tepat je betul tak? Betul dari sen. Betul Okay. Buat betul dari sen. Lepas tu kita akan tengok adakah jawapan dia betul ke tak? Okay, kami nak cek. Ini jawapan yang betul. Okey, betul. Jadi jawapan Damia betul. Betul. Yang lain cikgu nak semak sekejap. Semak dulu. Saya masih simpan. Semua bagus Semua dah tahu macam mana nak main nambah nilai wang dua. Okay, sekarang ni itu saja untuk hari ini. Kamu semua dapat ilmu iaitu menambah dua nilai wang, kili dan juga duit ringgit. Betul. Okay. Jadi kalau kamu kat luar nanti kamu bolehlah gunakan duit shilling ataupun duit kertas kamu untuk kamu membayar apa yang kamu beli. Jadi selesai sudah kita buat penambahan dan juga penambahan nilai wang untuk duit ringgit dan juga duit sen. Jadi sebelum cikgu mengakhiri kelas ni, cikgu nak tanya lah, ada apa-apa soalan tak yang kamu nak tanya? Cikgu, Okey, sen tu apa? duit 5 sen tu sama je konsep dia macam duit sen-sen ni lagi. Okey, apa yang kamu tak faham dengan duit 5 sen? Aku boleh beli mesin tu. 5 sen kita boleh beli gula-gula. Beli mesin. Ya, tempat cikgu 5 sen tu. Jadi berguna 5 sen ni. Saya tak makan gula-gula. Mesti awak semua jarang pakai duit sen kan? Mesti semua pakai duit tinggi je. Saya selalu scan QR. Tak ada cikgu. Dia mak dia bayarkan pada dia banyak. Saya ada duit. Okey, sebelum tu 5 sen kan? Dia kan satu je, 5 je. Macam mana kita nak tulis dia punya apa tu? Macam mana cikgu? Macam mana? Ada sesiapa tahu selain daripada Izzat? Sebab Izzat dia tanya macam mana nak tulis 5 sen kalau kita nak buat pengiraan. Tak dekat number tempat perumahan jiwa. Nampak perengga. Macam mana? Cuba awak kena baik. Macam mana tu? Tadi lah.
Z tengok. Ramia tengok. Tengok ni. Dia haiwan je. Lagi je. Awak belajar ni lah. Nak terus. Macam tu lah kita tulis. Duit si. Wah. Macam ni baru saya tahu. Kamu tahu dulu sebenarnya dia satu sen. Tapi satu sen sekarang dia dah tak dengar. Sekarang paling rendah adalah universiti. Kenapa tak begitu? Sebab kerajaan kita rasa duit satu sen tu dah tak berani lagi. Kalau kita beli 99 sen, dia akan bagi 1 sen. Tak boleh. Sebab duit satu sen dah tak digunakan untuk kerajaan kita. Oh. Jadi kita kena bundarkan. Tapi cikgu belum mengajar kamu lagi bundarkan. Kamu akan belajar bundar pada tahun hadapan. Okay. Jadi itu sahaja. Ada apa-apa lagi soalan? Mana cikgu dapat idea nak buat konsep kedai ni? Konsep kedai ni sebenarnya cikgu dapat idea sebab cikgu pun datang ke kedai. Cikgu ni jenis bukan pakai pun jual isi nombor kan. Cikgu selalu bawa dompet. Cikgu akan kira lah berapa yang cikgu perlu bayar. Saya guna QR cikgu. Boleh nak guna QR tapi awak mesti nak guna QR pun awak mesti tahu kan. Kalau barang ni tambah barang ni mesti jadi berapa kan. Betul. Ni mesti mak awak asyik cakap terus berapa ringgit yang kena bayar kan. Mesti mak awak cakap terus kena bayar berapa ringgit. Okey, itu saja. Jadi ada apa lagi soalan? Ada cikgu. Ada cikgu. Tak ada ya? Okey. Saya nak cubalah dekat bazar lepas ni. Boleh bawa pergi bazar. Terima kasih duit cikgu. Isi duit awak yang betul. Itu jangan pakai duit tu kan. Dia orang yang Kalau betul-betul ni. Saya pun nak pakai duit. duit di luar saja. Tapi saya masih duit ni. Mana ya tuan? Dapat